Selamat berjumpa lagi kita, geng. So, trik yang baru ni, kita akan pergi ke rakit Amin yang dekat Kongkong. Sebelum tu, jangan lupa follow abang dengan savekan video ni sebab abang ada banyak lagi rakit nak share dengan korang. So, kali ni kita nak pergi ke rakit Amin lah yang dekat rakit bekas. So, perjalanan nak pergi ke rakit Amin ni mengambil masa 2 hingga 3 minit sebab dia dekat je dekat JT Kongkong ataupun rakit Akau yang boleh korang naik lah. Information kat korang, rakit Amin ni ada rakit yang terbaru yang baru beroperasi dekat Kongkong. So, trik kali ni kita ada Akak Wancu yang lama lah kita tak jumpa. Selain tu adalah Ratu dengan Raja Ketam kita, Akak Izan dengan suaminya. So, kita sampai sini, kita turunkan jaring main dekat sekitar rakit. Raja Ketam kita naikkan 2 ekor ketam. 2 ekor ketam yang saiz-saiz elok lah dia dapat dekat rakit Amin. Selain tu, dia juga naikkan udang lipan lah, geng. So, hari pun cuaca mendung-mendung lah dekat rakit area Kongkong. Trik kita tau, kalau korang join kita, trik kita memang best lah. Abang cakap boleh best sebab kenapa tau? Kita ada makan, ada pancing. Lepas tu, kali ni abang bawa lah set light taker yang baru abang pakai, iaitu Pioneer Evo 2 dengan Real Black Widow. Abang sajalah nak trykan real baru.